Berita baiknya, kita main ACL2. Yes, officially draw dah pun pola, and kita akan bertemu dengan Gangwon FC Korea pun, kemudian Phnom Penh Crown FC Cambodia, and then Kichi SC Hong Kong. Ya, good news. And the bad news bagi aku is kita bermain di stadium negeri, tapi kita main dekat stadium Larkin, which is kita kena terbang ke seberang. Yalah, aku agak kecewa juga sebab pada awalnya harapan aku sebab kita nak nangga game tu main dekat Kuching. And aku jamin bila main dekat Kuching akan ramai crowd yang akan turun nangga game ACL tu kan. For the first time after 10 years Kuching City FC ditubuhkan, kita main di peringkat kedua tertinggi di Asia. Yalah, kita dah nanggalah macam ni progress kini tu stadium negeri, stadium Sarawak. Kedua-dua stadium tengah di-upgrade untuk melayakkan cinta sesuai untuk game-game bertaraf Asia. Cumanya tahun tu sempat. Aku harap for the next year mun kita masih lagi layak untuk main ACL tu, kita boleh main dekat stadium negeri. Kini tu harga rumah di Kuching memang bukan-bukan. Mungkin kita orang dah 400,000 ya, kadang-kadang kita orang hanya boleh tinggal di rumah single story. Mun bawah 300,000 mungkin kita orang hanya akan dapat apartmen. So nak pilih rumah yang bagus, kita ada satu Taman Matang Ria nya berdekatan dengan SMK Matang Hilir. Rumahnya parking panjang, ceiling tinggi, tile 2 kaki square. Aku boleh katakan mungkin kita orang beli dengan harga kini tu sangat-sangat berbaloi. Mungkin kita nak booking, kita orang DM je aku akan tolong kita orang daripada A sampai Z sehingga kita orang memiliki rumah ya. Cuma bila kita dengar jadual, ialah game Korea ya, tengah bulan bulan 11, bulan 10. Game Phnom Penh pun bulan apa ke pasti ya. Tapi paling kacak aku dengar game Kichi SC ya, main ujung tahun bulan 12. Why not? Nak plan trip pergi sinun. Aku rasa banyak lah geng-geng yang travel agent dekat Kuching tu, di Sarawak tu, boleh plan, boleh pula package yang sesuai untuk peminat-peminat Kuching nangga dekat Hong Kong. Why not? Pula trip nak. And main kat Larkin. Aku menafikan orang Sarawak banyak je di sebelah nun, di Semenanjung, bekerja di Semenanjung. Cuma kita hilang momen di stadium negeri, di tanah kita tu. Ya macam agak best lah. Tapi no lah. So banyak lah sebenarnya cerita tentang Kuching minggu tu yang aku rasa macam bertubi-tubi datang. Mula-mula pelancaran jersey ya, yang ramai orang datang. Kemudian biasalah ada benda yang bagus, ada benda yang bagus, ada yang komplain design jersey bagus. Kebanyakan yang dekat media sosial komen jersey bagus, tapi yang bila datang dekat event aku rasa ramai yang pada bagus. Aku pun keliru, tapi kebanyakan aku boleh kata almost dalam 70% suka dengan designer. Aku mesti tahu apa yang tidak suka. Ada yang komen madah design kacak, ada yang madahnya suka dengan logo bertumpuk 2 EGL. Ni nak mula. So aku jamin kini tu semua sabar nak nunggu aksi game pertama Kuching City FC. Dan bila kita dengar jadual pun, the first game home kita akan main adalah pada bulan 12. Oh, jauh wai. Kini tu is bulan 8. Bila main kelak kita akan ada banyak game away. Bulan 12 baru akan ada game home. Jadi aku jamin peminat bola sepak di Kuching tu memang confirm akan ada pergi sekali away lah. Memang tidak akan ambil peluang. Sabar nak langgar game nak. Especially minggu tu akan ada satu game Piala Sumbangsih di Johor Bahru, main dekat SSI. Aku jamin ramai dah beli tiket. Harga pun lah mahal gila berbanding dengan game Bukit Jalil sebelum tu, sebab bertemu dengan cuti sekolah. Yang tu cuti, yang saya dah cuti sekolah. So sesuai nak pergi, aku pun beli tiket around dalam 500. Datang JB, kemudian pulang pun ulang alik lah 500, 600 lah estimate-nya. Termasuk hotel lagi, belum lagi pembelanjaan di Sinun. Tiket ke stadium pun aku pun belum beli juga. Aku pun tahu, aku rasa nak duduk macam dekat area premium hospitality yang bayar 300 lah. Macam menarik nak. Tapi bila aku duduk Sinun,
aku set the moment duduk dengan fan lain tu dekat apa, aku jadi keliru sebenarnya. Aku nak pergi merasai momen dekat premium hospitality kah, ataupun aku nak duduk di sudut away fans bersama dengan beberapa fans yang datang dari Kuching, or aku nak duduk dekat grandstand. Ada juga yang fans Kuching yang duduk kat grandstand, cuma biasa kita akan duduk dengan fans JDT lah. Aku pun jadi keliru lah. Tapi keputusan aku kena pulang cepat sebab mana aku lambat sold out kot. Aku rasa sold out lah. Ini je lah cerita aku tentang Kuching KFC. Yang paling penting, kita orang tengok video tu, kita orang jangan lupa untuk subscribe video tu, subscribe channel aku, follow apa-apa social media aku. Itu yang paling penting.